Hi guys dan selamat kembali ke Studio Sembang bersama saya Amy. In the studio minggu ni kita ada seorang legend lah dalam dunia muzik. We have the one and only Dato' Amy Search. Hai Dato'. Hai. Hai. Thank you so much Dato' meluangkan masa bersama kami. Thank you. Terima kasih jemput saya. I sebenarnya tak sabar lah untuk episod ni. Tak sabar to ask you questions about your career. It has been so long and so illustrious. Kita ada banyak topik nak borak. Banyak topik sebenarnya Dato'. So macam biasa kita akan mulakan dengan soalan yang sama, which is, how was your childhood? Masa childhood I tak adalah cerita dari penyanyi, tapi I suka dengar lagu. So kalau malam kalau buat homework tu, I have my Toshiba transistor radio kalau biru tu. So dengar, I was in Singapore masa so dengar apa permintaan lah, Carpenters, Tom Jones. So kita dengar macam tu. So I suka kadang nyanyi dalam bilik air gitulah. Tapi tak ada rasa macam nak jadi penyanyi, tak ada. It was like macam tak pernah terfikir lah. Suka muzik, kalau ada wedding, kalau ada band, so I bukan duduk atau dalam tu tengok je kan. Macam gitu lah. Apa cita-cita pertama kalau bukan nak jadi seorang pemuzik zaman tu? What was the first dream? Habis sekolah saya cakap nak kerja dengan my kampung boys. Kita orang kerja dekat satu kontraktor lah. Kerja dekat perumahan. So we was 5 of us lah, 5 orang. So kita pergi pagi, kita kerja lah, nak tahu apa tu makan gaji dapat, you know. So we work bancu simen di sendal lah kan. So gaji satu hari RM7 kan. So I cakap my friend, pernah juga kerja ni itulah dia cakap, tapi let's get some experience lah. So kerja yang berat lah, you know, umur you berapa, badan you macam tu. So tapi oleh kerana nak rasa kerja tu kan, so kita orang pergi je lah kan. It was so funny lah during that time. Then lepas tu my late father selalu cakap, kau go pergilah apply government ni punya kerja, kira ada pencen ada apa je ke. So every Sunday nanti newspaper ada keluar borang kan. So kita apply askar lah, askar polis lah kan. So tak pernah dapat lah, because I cakap my dad, mana dapat, tak dapat pun. So last kali dia kata, okey lah, senang gini, you pergi masuk pusat latihan belia. So kalau tak siap welding kan time tu. Ya, so dia tengok, so dia kata ni borang kau isi. So I tengok lah mana-mana nak courses yang nak ambil. So I ambil, okay, I think welder ni best lah Dia ada mechanic, dia ada electrician, dia ada tukang jahit lah. So I cakap welder mesti best ni So I pun apply for welder. So I dah masuk. So I was there dekat dalam lebih kurang dalam setahun lah, kimpalan lah. Satu hari RM7 juga kan. Tapi welder ni you punya tangan lah, very skillful lah. Maksud my kawan-kawan semua kat sana semua a lot of Chinese lah. Jangan suka dengan I lah. Dia kata pergi. So dia kasih, okay, sekarang kau welding ini, aku nak tengok kau punya ni okay tak okay. So diorang ni yang mana yang kerja kat sana, diorang semua by heart. Diorang tak ada teori. Macam kita punya ni pakai ada teori. So then you go practical. So I senyum je lah kan. So dia kata, okay, ni you punya, kita orang welding this I-beam tu. I-beam besar, besi kan. So you dah tahu thickness of this benda-benda teori tu kan. Thickness of the besi tu. Lepas tu berapa dia punya api dia. So you weld lah. So dia tengok I punya welding tu. Dia tengok, okay, lalas I jadi macam anak mas lah. So dia punya Toki tu suka I kan. So dia tak suka I kerja kat dalam panas. So dia kata so I suka keluar, ikut diorang keluar. Kadang we have like macam keluar pergi factory, ada nak fix some barang-barang pecah. I suka nak ikut lah. Ami tak mau pergi. Pasal kalau keluar you dapat
dapat extra allowance for duit makan. Okay. Tamu pergi. So panas-panas tak tamu pergi sini. So kalau I kerja, kata I buat hard surfacing ni macam the bulldozer kan dia punya crank. So crank dia dah haus. So I kena buat hard surfacing tu. Dia dekat panas lah. Tapi dia kalau I kerja je, nanti dia buatkan kemah untuk I tak kena panas. So budak-budak situ cakap, wah you aku kerja sini, saya kerja sini sudah lama tak pernah taruh ini macam. Dia kata dia punya sayang sama you. Wah, betul-betul anak emas lah tu. So dia punya bini dia tak cakap Inggeris lah. So dia belajar dengan I lah. Oh ya. Ami ni English apa dia? Oh, I ajar dia lah. So dia suka lah kan. So I kerja sana after a while. So my friend yang kata, dia kata, Amy, come follow me, jumpa saya punya kawan. Dia kata, you kerja sini, you punya gaji mesti besar. Okay lah, lunch time saya bawa pergi kawan dia. Dia kata, ni bagus ni. So dia test saya, suruh belajar dia kira macam nak tengok I punya skill lah. So I welding, so dia cakap berapa mo. So I got like macam berapa dalam RM20 lah. Lepas tu from there diorang ajak I pergi this engineering lain di tempat jadi fitter. So last I punya gaji I ingat RM34 satu hari lah. Wow. Jadi fitter is like macam senang lah. Senang because dia cakap, okay Ami ni hari ni you pergi sana factory lah. Okay, dia punya ni diagram. Okay, you bawa barang you pergi sana. So you kerja seorang-seorang lah. Okay, tak teruk sangat lah. You just relax lah. So lepas tu I rasa macam, alamak boring lah kerja ni. Kerja I cakap I nak try kerja office lah pula. Okay. Office boy. So pergi kerja lah. Pasal orang yang kerja office boy ni semua pakai semua style lah kan. So I memang pun suka. So I pun pakai style lah kan. Ya. Tapi gaji tak besar. Dah ingat RM185 dah sebulan. Wow. Murah tau kan. Hujung minggu dapat gaji. So balik, I tengah balik dengan ni sekali ada budak Mak Gian tu cakap dengan jumpa I kat kampung. Brother macam nak beli gitar kan. Gitar? So gitar kapuk. Ni gitar ni best ni brother. Saya tak nak lah. Dia kata ni band ni. So dia cakap ni murah. So I beli lah. I beli my duit gaji. I beli buat balik rumah. So balik rumah kena marah lah. Kena marah? My late father kata, kau ni kan apalah kau ni. Dah orang dapat gaji kasihlah mak kau ni. Kau beli gitar ni nak buat apa kan. So dia marah I. So I diam je kan. So tadi malam dia pujuk I lah. Kalau main gitar tu main betul-betul kan. So I beli buku. Dulu you learn by beli buku. Ya. Buku like macam buku lagu music yang ada coding kan. So you belajar coding kat situ lah. Belajar daripada buku saja. Daripada buku saja. Wow. Tu main. Tapi saya bukan gitaris lah. So belajar kat situ. So I dah boleh nyanyi semua kan. So bila nyanyi kat tembok tu sekali orang-orang neighbor tu cakap, kau suara kau bagus lah. Ya ke kan? Kau boleh nyanyi tau ni. Tapi my friend pun cakap you boleh nyanyi. So dekat kampung tu kadang ada talent time. Kawan-kawan dah masuk lah. Min kau masuk lah. Kau masuk mesti menang. Tak nak. Because awal lah macam I ni macam pemalu lah. Macam nak nyanyi atas tu. Macam mana Tapi perubahan so sampai sekarang. Kawan-kawan semua naik atas tu nyanyi lah. My friend pun nyanyi. Wah main kau ni apa ni. Kau boleh nyanyi. Pergi naik lah. Tak tahu aku macam tak muah. Masa dekat hotel tu I bawa gitar I tu lah. Kawan I ni senasib dia pun ada gitar juga. So malam kita lalu nyanyi lah. So a lot of my friends cakap, kau boleh nyanyi lah babe. Cakap ya ke? So from there kita orang start. My friend ni kawan ni, dia ni kakak dia kahwin. So kita pergi lah. That was the first time kita jam kat kahwin lah. Saya macam gigil lah macam. First performance? Performance. Gigil kan. Kelakar tau tu. Ingat lagi lagu Hotel California. Ingat lagi. Macam maksud campur lah. Hotel California lah. Tak apa lagi Shadow Dancing lah kan. Wow. Bila I kerja sebagai office boy, so situ ada jamming studio dekat shopping center tu. So kita lalu jam kat situ lah. So daripada situ I start macam ada buat band. Suka main dekat orang kahwin. So that's where I jumpa Hillary lah. Ya. Dan itu macam mungkin salah satu momen yang sebenarnya pada ketika itu mungkin Datuk tak sedar, tapi momen yang besar dalam perjalanan karier Datuk kan.
Alah, in JB, dia bukan kat KL kan. So JB you because lu main kat orang kahwin, lu main dekat kadang dekat Fun Fest kan, just cukup diorang panggil main, okay, kita main dalam 4-5 lagu macam tu lah. Kita on the band nama Traffic Jam tu. The Traffic Jam. The Traffic Jam. So Hillary cakap, aku nak split dulu lah. Split up because aku ingat aku nak cari experience lah dekat pub kan. So dia cakap okay, tapi satu hari gua balik, kita pergi sama-sama pergi KL. Macam tu lah. So I okay je kan. So dia janji I macam tu. Then one day Hillary balik JB. So call I, dia kata, okay, kau dah ready ke nak pergi? Cakap okay, I'm okay. That's where we datang pergi KL lah. That's where I started everything there. Started everything. Parents Datuk pada ketika ini, were they very supportive dengan music? No. Dia orang tak suka. Daripada masa kat Singapura tu, kalau macam kita masuk sekolah JB, JB, so kawan-kawan I semua dengan music rock. So jadi dia punya, so I pergi rumah diorang, so nanti I bawa balik, pinjam lah dia punya vinyl kan, Deep Purple gitu lah kan, Uriah Heep. So balik rumah dengar. So bila dengar tu, my late father cakap, itu lagu apa tu kau dengar? Itu lagu Semayang Kau lagu Semayang Kau tu. Lagu apa yang kau dengar tu? Lagu jerit ni tu kan. So I just keep quiet ni kan. So kalau dia rumah, I buka pelah ni kan, letak speaker tu letak ni, dengar gini kan. Tak buka sini lah. Macam tu. Dengar gitu kan, tengok kena marah. So kalau dia tak ada rumah, dia ni I buka kuat-kuat dah kan. So macam tu lah. So I dah mula macam kalau pergi shopping ke, nanti I pergi satu area tu dekat Sungai Road, dia orang ada banyak jual magazine lah, second hand. So I tengok ada Beatles lah, so I beli, I bawa balik Beatles lah, Zeppelin I bawa balik, I baca tengok Rolling Stone tengok. So I mula macam minat tapi tak ada kepala macam nak jadi penyanyi kan, because yelah, you budak kampung kan, you kena pergi to the capital city tu, if you really serious about it. And dia satu keputusan yang you see, you pergi, you takkan toleh belakang balik lah. Dia punya decision tu like macam you nak buat decision tapi you nak cakap dengan parents tu, your parents tak suka. Dia tak suka rambut panjang. Dia tak suka, dia totally against lah. Faham? Tu satu hari I nak pergi, so I terpaksa cakap dengan orang lah. Apa momen yang membuatkan Datuk rasa macam okay, ini adalah masa yang tepat untuk Datuk pergi ke Kuala Lumpur finally? Momen tu bila Hillary cap dia punya promise, dia kata balik nak ajak I naik Kuala Lumpur. So dia cakap dengan you have only like few days to decide sama ada kau nak pergi ke tak. Pressure. So I balik rumah, I termenung kat bilik, I cakap okay lah, aku ingat aku nak jadi ni lah. Kita practice sebulan lah. So I cakap, I nak cakap my parents macam mana cakap saya cakap dia, ni apa, mak aku nak pergi Kuala Lumpur ni, nak pergi bercuti kan. Bercuti tak balik-balik kan, balik-balik. So balik-balik my mum cakap, kenapa kau cuti lama sangat? Dah cuti tanpa gaji ni kan. Kau jangan tipu aku Mi cakap kan. So dia keluar surat tau. Surat daripada my company tau. Ni kau cakap kau cuti ni, company kau ni surat ni, dia kata kau tak datang kerja. Dia kata dia boleh saman kau gini-gini. Kau jangan main-main Mi. Then dia cakap, mak sebenarnya gini mak, aku ingat nak jadi penyanyi pergi KL kan. Nanti kan kalau aku pergi KL aku jadi penyanyi, nanti gaji aku best cakap kan. Nanti boleh kasih mak kan. So my mom diam kan. So the hardest moment was to nak cakap with my father lah. Macam mana aku nak cakap ni, kan. So dia kata, nak buat apa kau nak pergi KL jadi penyanyi tu? Dia kata, tak ada masa depan gini-gini kan. Dia kata kan, kau jadi penyanyi kat sana, kau tak ada, kau duduk kat sini je. Dia kata, kau tak kerja pun aku kasih kau makan. Dia kata kan. Kau tak ada duit aku kasih duit. Cakap tak boleh. Ya, dia kata, kalau ni aku nak aku punya own career kan. Ni aku punya impian kan.
So dia diam ni tau. Dia takut dia nanti I know dia memang tak setuju lah. Tapi I still berkeras nak pergi lah. Pergi. So dan cakap hari I nak pergi, cakap my mom tengah ngajar. My mom ngajar budak-budak mengaji kan. So dia dengan budak-budak kecil kan, malam tu kan, naik bas pukul 10 kan. Dia cakap, mak aku nak pergi mak ni. Dia tak pandang I tau. Tak pandang pun. Dia diam begini, I mata melili kan. Dah tu. I sedih kan. Dia cakap, aku nak pergi. Dia ngangguk gini tapi tak pandang I. I cium dia. I jalan. So we walk jalan nak pergi ke bus stand tu, menangis lah kan. Dalam bas gini tengok luar kan. Apakah ini aku punya keputusan yang betul kita kan. Tapi aku cakap, aku rasa ni keputusan aku dan aku takkan toleh belakang balik lah. So this is my dream. This is my big dream. For me, I pergi Kuala Lumpur ni bukan aku hanya nak main dekat pub, tapi I have much more bigger than that. I dekat komplek tu Razak lah, dekat tempat jamming studio. So diorang semua tahu, everyone knows that I'm going to KL lah. Yeah. Diorang cakap, Mi, korang lu nak pergi KL lah. Kau nak pergi KL, lu buat apa KL? Kau jadi star lah, babe. Macam tu. Cakap ni tu kan. So I macam aku nak jadi star lah, babe, KL. So many years after that, after I make it ni, few years back, dia kata, I met him, dia kata, aku ingat lagi aku tanya kau, dia kata, kau pergi KL buat apa? Kau cakap selamba je. Kau nak jadi star, babe. So I dengar, I ketawa cakap, kau cakap selamba je. Kau ni berangan. I mean, during that time, your senior nampak you pun orang macam nak pergi KL because it's not that easy lah. Ya, dia memang tak semudah itu kan. No, and then for more, you bukan main top 40 ke atau pop kan. So most of the pubs and clubs lah, dia orang main semua lagu pop kan. And you macam you bawa that kind of music yang sama ada orang boleh terima tak terima, it doesn't matter lah. Because untuk aku pergi kat sana, aku main kat sana, this is my dream lah. It's not, my dream is not about main dekat pub. My dream is much more bigger than that. Yeah. So my character bertukar. So ada my friend ada yang tak faham. Dia kata, kau ni belagak superstar. Dia macam dia karakter tu jadi macam itu. Belagak superstar bukan tak boleh naik bas, kena naik taxi. No, it's not about that. You dah rasa macam okay, you perform tu, you have to be like macam, untuk aku, come and see me lah. This is what I have kan. You just ready to be on stage, that you are saying that you are totally different from others lah. Tapi orang selalu cakap kan Datuk, macam confidence tu kena ada. Sebab kalau kita sebagai artis tak ada keyakinan dalam diri kita sendiri, kita susah nak convincekan audience yang apa yang kita keluarkan ni. Because kau punya reference besar, so kau punya dream besar. So kalau reference kau tak cukup besar, kau tak boleh sampai kat situ. Kau tak boleh deliver. Macam kau masih lagi macam tertanya-tanya, kau tak confident kat diri kau. You rasa macam apa kena buat ni. So you have to be everything spontaneous, everything like, you know, you punya drive tu, you punya attitude like dia untuk aku macam itulah. You know, you tak boleh pergi belakang, because along the way tu kita ada the band split up for a while, you know. Diorang tinggal seorang-seorang kan, diorang pergi main dekat backing sama ada artis. So you tak pernah rasa macam okay lah, aku balik JB lah balik, you know. Tak boleh, band pun dah tak ada kan. Tapi diorang cakap kita split up dan kita akan reform balik. So no matter what, I'm not going back to JB lah, because this is my dream. I yakin this is all I wanted in my life lah. Datuk, sebenarnya saya nak minta nasihat. Sebab saya rasa macam topik ni adalah satu topik yang sangat relatable untuk orang muda kat luar sana. Terlalu ramai yang menyimpan satu impian yang besar macam ni. Tapi kadang-kadang penghalang dalam kita nak mengejar impian tu adalah perasaan
ketakutan dalam diri kita sendiri, perasaan macam kalau ikut nasihat parents kita, mungkin diorang akan cakap okay, pergilah dapatkan plan B yang solid dulu sebelum kita mengejar impian yang luar biasa, especially apabila kita nak cuba nak buat sesuatu yang orang lain tak pernah buat sebelum ni. Macam mana nak menghadap dengan situation ni dan mencari keyakinan tu, ataupun push through semua challenges yang memang akan timbul along the way? I think everything is boils down kau punya jiwa lah, apa yang kau nak. So kalau kau rasa this is all I wanted, dia tidak ada second choice kan. You take the risk, sama ada nanti sampai masa then you face ataupun face the reality that I don't think this is the end of the road, I don't think I can. Then you start to plan. Tapi the first one actually dia punya hurdle tu, of course ada hurdle, mana dia tak ada hurdle kan. Success always ada, road to success always ada construction. You kalau ada welding, even at the macam you dah popular pun, there's always you developing new dream untuk impian baru. What you want to do, the next one, yang seterusnya. So dia tak boleh sama dengan yang sekarang, dia kena benda yang lain. So that's make you stand dalam the industry ataupun dalam your dream itulah. Dia tak boleh, kalau you ada macam skeptical, then you should not be there. Kau kena very knowledgeable lah. Bukan hanya lagu. Okay, I baca banyak about biography about all those legendary. So you baca dia orang ni bagi kau new inspiration, not to be like me idol, but to be, they giving you some new inspiration to be what you are. You dig daripada music dia, daripada siapa dia punya roots, then you understand the attitude. So bila you tahu tu, you tengok diri you have that kind of drive. So you confident lah, you always you drive, you mesti nak pam always macam gitu. Tapi untuk ada drive yang macam kekal macam tu, kena jadi seorang yang sangat berdisiplin juga, and self-motivated juga. Dan satu lagi saya nak tanya, untuk Datuk pada ketika Datuk pindah ke Kuala Lumpur, dia bukan saja nak mengejar impian ni yang luar biasa, tapi dia dekat satu tempat yang Datuk tak pernah berada, dengan satu kawasan ataupun satu society yang Datuk tak kenal sangat pun pada ketika itu. Apa roadmap yang Datuk ambil pada ketika itu? Was it okay, sekarang kita kena socialize, kita nak kena jumpa dengan seramai orang yang mungkin untuk mencari peluang ke? What was the steps for you, Datuk? Okay, masa kita main dekat pub tu, kita the only band rock and roll yang datang ke Kuala Lumpur during masa tu. Music dekat Kuala Lumpur banyak pop, jazz lah, blues, reggae. So dekat joint kita tu, most of them are music like macam Blues Gang, Dr. Sam Rasputin, atau reggae punya cult lah. So you nak penetrate masuk situ, kerana you bawa music yang berbeza daripada diorang. Betul. Sama ada orang-orang yang dekat situ tu boleh terima tak kau. Memang dia tak terima pun. I pernah nyanyi atas tu, diorang yang reggae punya fan ni tak suka I kan. Dia ada one time, he's a reporter, so dia tak suka I. Dia macam I boleh rasa, I tengok body language diorang ni tak, dah boleh rasa vibes dia ni tak suka dengan aku. So ada sekali tengah nyanyi, dia ambil rokok tu, dia gini tau I. Tak suka I tu, budak ni tak suka kat aku kan. So dia feel reporter yang tak suka. Tapi tak yalah sampai level macam tu. Dia macam itu. So buat tak tahu je lah. Tapi my attitude is I pergi kat sana because I'm the front man of the band. So I kena ada that attitude that tengok aku lah kan. This is what I have kan. See me kan. Tengok aku. So you have the confidence to be dekat atas stage tu nyanyi, not only singing, but I'm ready to mengambil pentas tu. So you change your character, you change everything. It's like semua spontaneously. I tak ada macam, so ada je kan. So dia kena ada tu lah. So you tahu benda tu memang
susah, you tak fikir bukan susah, because you pada fikiran you punya this is my music, this is rock and roll, this is totally different attitude that you guys, because kita dekat sini bukan untuk melawan ataupun mungkin nak compare kan, no. So you as a band, kita adalah kita. So you play music yang orang tak main. You orang yang tak pernah dengar music yang kita orang punya collection music, semua orang yang tak pernah, banyak orang kaya tak tahu lah. Music kalau rock and roll, JB ni advance pasal dekat Singapore. So we listen, kena reference music kita sangat besar. So lagu-lagu kita semua lagu yang susah nak main lah. You're not terror, you tak boleh main lah. Tak terror, you tak boleh main lah. So itu satu salah satunya. So we create slowly, pub tu jadi peminat, bertukar jadi peminat rock and roll lah. Was this Red Rooster? Red Rooster. So dia change the landscape dekat Kuala Lumpur tu, jadi daripada reggae, blues ke apa, tukar rock and roll lah. So budak-budak yang main band ni start pergi, kita orang tengok main lagu apa, kita orang main, dia akan main. Kita tak tahu, kita cuma menunggu kalau kita sign with label, kita dah tahu siapa nak sign. Even masa JB sebelum kita ketail, kita dah berangan, satu hari kalau kita sign record label, the music direction should be this way. Dia decide, bukan masa dekat KL, dekat JB tu masa kita berbual, so our direction, our reference of music ni, this going to be really a classical kind of rock and roll. So you guys buat semua tu sendiri? Yeah. Sebelum masuk dengan label, sebelum masuk dengan manager. So kita main cover, tapi cover kita semua yang macam Rush, Zeppelin, Pink Floyd, all those, dia orang tak pernah dengar. So our collection, dia orang banyak purple, kita tak main purple. So, buat apa main purple, tak best lah kita main. Walaupun orang nak request semua water tu, macam nak main semua water tu macam malu lah gitu, untuk kita, apa ni kan. Tak main. So kita main, kita introduce our cover, tapi orang tak pernah dengar. So orang suka lagu tu. So along the way, we know, kita tahu satu hari label akan datang sini. So label mana yang nak sign lah. So tapi kita dah, sebelum tu kita dah cakap, kalau kita sign label, we should sign with Polygram. Polygram ada studio recording yang canggih lah. And with dia punya engineer dia, Johnny Hubbard, memang power lah. So that's kita punya dream lah. So satu hari kita dapat sign dengan label lah. Termakbul juga kan dream tu. Dengan Polygram lah. We have ada juga Warner Matu datang ini, tapi dia kata, aku jawabnya, we are not ready to become a recording artist. Sure, kira kan. Tetapi sebab vision tu dah ada, jadi semua benda tu dibina atas vision tu yang tak pernah berubah. Tapi satu lagi soalan kan Dato', apabila siapa-siapa lah, tapi macam untuk zaman tu you guys jadi trendsetter, bukan saja nak pindah ke negeri yang lain dan startkan karya yang baru, tapi untuk mengajar secara tak langsung audience dekat situ untuk terima sebuah karya yang mungkin diorang tak pernah expose sebelum ni. Tapi untuk mana-mana trendsetter, isu dia adalah untuk cari macam, contohnya cara you guys bergaya time tu, mungkin tak ada tempat sangat yang boleh membantu dengan benda tu. So banyak everything lah you guys kena cipta sendiri. So, how was that? Okay, kita selain kita dengar muzik, okay, kita there's a lot of magazine yang kita beli lah. Billboards lah, Kerrang magazine lah. So kita tengok gambar. So the current punya fashion like rock band pakai macam ni. So kita pakai. So you have to be, you kena berani lah pakai. You cakap macam tak best lah ni, tak boleh. Rasa tu you tak takut nak pakai, jangan, you tak boleh jadi artis lah. Kena buanglah perasaan takut tu. So you have, because kita orang memang I normally dalam band I akan cakap, okay kita pakai ni. Okay, so everyone will follow lah. Okay, jadi ni. So you nak different from others, dan you nak jadi trendsetter dalam music you, dan juga the image of the band lah. Tak perlu ada sikap tu. Kalau you tak ada sikap tu, that means you, macam mana you nak create music? Dia tak rock and roll lah cerita dia kalau tak ada sikap tu. Because music, fashion and music tu, kita orang music adalah seiring.
So dia ada reflection of diri aku sendiri tu. Okay, aku fashionable, music aku pun should be very fashionable lah. So kena fikir branding tu secara lengkap. Because masa kita masuk jadi recording artist pun, there's a lot of negative tentang our band. So you dikeliling orang yang tengok you, orang yang band yang rock and roll, yang associated with dengan drugs, dengan this and that, a lot of negative lah. But you don't care because seorang band yang tak ada masa depan, this and that, so tak terurus lah, orang tak suka lah. Especially because rock and roll tu jadi benda yang baru untuk Malaysia lah. Masa tu dia ada cuma street charity for Malaysia, tak ada rock band. So kita keluar dengan kita punya image yang dia nak jadikan music tu a new trend dan juga fashion. So you nak jadi the trendsetter of everything, the music dengan dia punya pakaian, the image dia and that. So you jadikan to everyone is like ikut kau punya image lah. Dulu kalau macam kita pergi during that time, masa I think 86 kan, you pergi Pertama Kompleks kan, dia macam dekat LA tau. So everyone like macam so fashionable, straight hair, this and that during that time. So semua ikut kita orang punya style lah. So everyone like macam fashionable lah. So it's totally different. Dia tak jumpa sekarang. It's totally lain. So kita tengok benda tu positif of apa yang kita buat. So kita tahu it's a long way, you know, and memang long lah. Yes, now we have like 44 tahun lah kan. Dalam industri, dan we are still creating new things lah. Being a trendsetter for 44 years is a long time. Long time. Yeah. So selepas you guys dah dapat your big break and you started finally making an album, macam mana pengalaman untuk buat album pertama tu? First time. Yes, for the first time. First time kerana you because masa you main kat club, you banyak main covers kan. A lot of covers. So bila you recording, you punya own material tu macam kekok, macam what is actually kau punya tone of dia punya suara kau, macam mana teknik kau nyanyi, sama dengan kau terikut-ikut macam Def Leppard ni singing ke apa kan. So you're finding, you mencari you punya right ni. So first album dia satu macam eksperimen yang kita tak pernah harapkan first album tu jadi gonna be hit kat Malaysia. Tapi cukup untuk orang kenal kita search. Kita tak expect dia tu. Even the first album tu, I remember the write-up was really negative about me lah. Really? So yang tulis tu the guy yang datang dekat Red Rooster tu. Yang dengan yang flick dia ni seorang lagi. Oh, dia seorang lagi. So faham? Dia tulis gitu lah. I was like macam upset juga. Dia kata it was Amy who spoiled the whole album. So I baca tu kan, it was Malay mail. So my friend cakap, dia tulis macam itu lah. Yalah, dia tak suka aku, dia tulis macam itu lah. Mula I rasa macam alamak. Tapi I fikir balik, who cares man kan? Who cares? I don't care kan. So because korang baru tengok the introduction of me je kan. So I know I have many more to untuk dipamerkan lah. Dapat juga mengubah semua perspektif ni yang mungkin dulu negatif. Walaupun kita dah top dah macam, tapi pada orang rambut panjang tu dia tak ni lah, tak ada masa depan, tak ada future gitu kan. Kan dulu orang tak masuk TV kan. So orang ingat main band macam suka-suka lah, bukan a profession. For us it's a profession lah. So sampai Isabella, so kita prove that they are wrong lah. I ada banyak soalan pasal zaman fenomena ni, sebab saya rasa dia betul-betul, bukan nak cakap turning point, tapi dia landmark lah dalam your career kan Datuk. Can you tell us the story of macam mana this album boleh jadi fenomena in the first place? Biasanya kalau you tengok the world punya budos artis atau band,
So bila the third album tu masuk the fourth album, biasanya most band akan start to decline lah. The fourth one has to be bigger than that lah. Cakap dengan Hillary, dia tanya ke mana kita lepas ni. Cakap dengan dia, we should invade Indonesia punya market. Cakap, that's our next dream lah. Hari ni kita dapat pergi sana buat album di Jakarta, Fenomena tu sendiri. Pergi sana kita nak cari lagu kat sana, kita nak buat create music kat sana. Sempat cuma recorded 7 lagu lah, 3 lagu kat sini. Tapi 7 lagu tu pun kita dah rasa this is album yang sangat sedap lah untuk didengar. Dapat the lagu Isabella tu. So kita dah tahu this one is going to be bigger than the third album lah. So kita keputusan kita untuk masuk ke Indonesia was really satu impian yang besar, yang macam tak pernah kau bayangkan boleh ke kalau masuk, because tu Sheila Majid was top dengan antara Anya dan Jakarta. I was jazz, something like that lah. Kita get a very good material lah masa tu kan untuk masuk sana, kerana Indonesia tu pasal ni susah. Tapi kalau you don't have a good material yang bagus, tak boleh juga, tak function kan. Bikin masuk you punya dia tak ke mana lah, because material mesti suit orang, dia dengar terpikat, suka lagu tu. Dia tu lagu tu jadi macam really huge lah. Dia jadi macam satu tsunami changing the landscape music, yang tu jadi rock and roll gitu. Yang menariknya pasal Fasanis, I rasa macam mungkin selepas pengalaman dah buat first album, second album, third album, fourth album, I thought that pada ketika ini nak buat fourth album ni, sepatutnya semua dah jadi lancar, semua orang akan percaya dengan vision ni yang dah berbukti sebelum ni yang dia. But macam melalui Isabella lepas dah keluar, baru dia betul-betul change people's opinion kan pasal rock and roll sebenarnya. That's a huge influence. When you bermula dengan declaring all those negative, yes you had a fan, tapi fans you yang tengok you, tapi sebelum itu orang yang tak faham you punya benda ni adalah satu profession yang very serious profession. Satu impian yang, ataupun you satu career yang suka-suka. You nak prove tu orang yang negative thought is like macam wrong lah. Salah. We are an artist and this is a serious profession. We are professional punya ni. So bila Isabella tu dia berubah totally, sama sekali dia punya perception, di mana the concert tu berubah. Kalau dulu mostly like 90% like men, guys kan. So bila Isabella tu dia families, then dia penetrates a lot of daripada orang dewasa sampai lah budak, all races, Chinese suka, the Indian suka, all races suka. So you rasa puas hati lah, puas this is. Datuk, saya ada satu soalan yang mungkin bunyi dia akan jadi agak ridiculous, tapi saya rasa macam kurang sangat orang yang especially dekat kita punya Malaysia ni yang boleh jawab soalan macam ni. So bunyi dia berikut. Macam mana nak mencipta sebuah lagu yang boleh ada impact sebesar itu? Apa resepi dia? Dia tak ada resepi. Good melody ni dia bukan, kau rasa dia bukan macam kau petik bunga kat pokok atau pokok buah. No. Dia sangat subjektif tau. You buat melodi tu ada dia macam okay je. So kalau kita rasa melodi tu tak berapa best, so kita scrap ataupun tak cukup direction. So setiap lagu tu dia mesti ada reference of lagu-lagu luar lah. So direction kita, reference kita macam gini. So dia mesti ada tu, get the gist. So bila you buat create the melody tu, dia boils down pada orang yang petik gitar tu. So misalnya dia petik direction of the guitar is like yang dia dah macam gini. So jadi the melody tu akan keluar
secara spontaneous datang keluar, melodi tu datang macam itu. So lagu tu you tak tahu lagi macam dia hit je, tapi dengan you dah dapat agak okay lagu ni sedap lah, tapi you know that lagu ni tak boleh hit lah. Lagu ni akan jadi, dia tak akan jadi, dia hit tapi dia bukan jadi big hit lah gitu kan. So you sampai you cari sampai kan you dapat okay, this is, ni lah dia dalam 10 lagu tu, this is gonna be the one. Record label akan datang macam A&R, dia orang tahu, oh dia dengar tak cukup kuat dia punya balance ni, so kita okay tapi kita, good thing is kita selalu dapat good melody lah. It's like macam main gitar yang tahu direction dan dia jadikan benda tu. Sama bukan saja dengan macam saya punya solo album kan. Lepas Isabella, selepas 4 years after that I decided nak buat album solo. So ada orang band dia baru hit 1 lagu 2 lagu dia nak buat solo. Kan, tapi I took like lama lah untuk keluar. 1994 I keluar my first solo album, debut album. So solo album ni dia bukan nak melawan the band tu. Dia adalah satu kerja saya, hasil seni kerja saya. Dia add colours to my journey. So sama ada you understand or don't understand, for me that's relevant lah. That's I want to do this because aku nak add colours to my journey. So whatever success of this solo, dia meletakkan search tu more value lah. Dia akan membantu. Dia membantu. Dia added value untuk ni lah. So you buat solo tu dan dia adalah sesuatu yang lain daripada, it's like okay, this is me lah, this is the way I am macam ni. Dari segi personality seorang artis, especially macam Datuk sendiri pernah melalui fasa dalam band, pernah buat solo, mana satu yang lebih dekat dengan diri Datuk? Kedua-dua memang dekat, tapi dia macam dari angle yang lain. Contohnya dia solo ni, dia macam saya cakap tadi, dia macam add colours, tapi dia tak boleh, dia berserius punya album. Dia bukan album solo tu benda-benda yang macam you buat macam just fun. It's not fun. You have to ada dia punya substance lah. Because dia sangat penting. Because kalau dia tidak ada substance, dia kalau dia tak bagus, dia tak baik, dia takkan then you are macam you tak ada weight lah untuk you. So you kena sama impact. So dia bukan satu macam suka-suka je. Dia colour supposed to be cantik lah. Datuk, dalam career Datuk dah mewarnakan banyak different album, banyak different lagu, over and over and over again. Soalan ini is, setiap kali seorang artis mencipta sukses ataupun dalam pengalaman Datuk, when you do the next thing, contohnya okay, kali ni saya nak buat solo ataupun saya nak keluarkan album baru, adakah pressure tu datang daripada kejayaan yang pernah dicapai sebelum ni yang bertambah? Sebab kan sekarang credibility tu dah makin naik, benchmark tu dah makin naik. Kalau saya bayangkan nak duduk kat tempat tu, saya akan rasa jam. Kejayaan lalu tu dia sebagai dalam diary perjalanan saya. Aku tak pernah bersenang-lenang dengan kejayaan lalu. So aku kena more colour tu, ataupun buat sesuatu yang kau nak buat lah, yang okay, this has to be this way. You kalau macam you masih lagi di kat belakang sana, so you not moving anywhere. You tak ada apa-apa, you still benda tu rasa macam gitu je. So dia tak ada, for me tidak ada mana lah. So you kena create benda new thing. What sekarang kat sini sekarang music modern punya rock macam mana. So you kena explore, listen, explore, you know,
style kan, kita ni has to be, kerana the singing pun dah tukar kan. Kalau dulu you banyak the techniques of the sound effect or growl this and that, so itu that was those years. Dia jadi macam the trend. Today is totally different. So music tukar, so you kena you kena explore lah, tengok what's the best. Tapi yang kelakarnya pasal growth as an artist kan, which kita ada borak sekejap tadi kat luar kan, is the more you grow as an artist, kadang-kadang benda tu akan menjauhi artis tu daripada kadang-kadang setengah fans yang memang melekat dengan sound yang wujud pada first few albums. You want to be dekat atas aku punya kapal, okay lah. Kalau kau tak nak, you just stay dekat dermaga. I'm moving, you know? I'm exploring. You see, kau punya peminat kau yang dulu, the first generation, dia banyak yang mungkin tak dalam that music lagi, semua dah relax. So you ada new generation, kita ada the second generation, you have the third generation yang tengok kau. So you kena create something yang maju tapi more lebih advance lah. So you punya excitement is totally different lah kan. So bila you keluar, it's like untuk aku, kalau a new thing, dia spontaneous, you berubah, you punya energy, you punya attitude, because you are so excited with your new material. Kalau tidak, you dengar still material yang lalu, you macam itu lah. Kau faham tak? So dia tak ada excitement lah. So you nak new sound, you know, new direction yang kerana kita macam gitu. Yeah, kena fresh. Kena fresh lah. Kita memang macam gitu. Okay, so kita nak break seketika daripada muzik. Kita nak cakap pasal berlakon pula. Adakah ini sesuatu like macam Datuk cakap kan, cara untuk mewarnakan lagi career seorang artis? Lakonan ni, saya bukan seorang pelakon yang bagus lah. Saya just berlakon. Lakonan ni bukan saya punya cup of tea lah. So diorang nak even masa kali pertama diorang buat Sayang tu, because saya was popular, lagu tu popular, jadi buat. Tapi saya bukan seorang yang pelakon lah. So dia cakap okay, be yourself lagi ni macam itu lah. Sama begitu juga masa Isabella, pasal lagu tu memang terlalu popular. So dia nak buat filem. So dia punya calculation, satu rumah mesti ada lagu Isabella. So satu rumah tu pergi tengok wayang, mesti kongkong kalau dari family 4 orang. So dia dah buat calculation tu, dia kata ini mesti box office. Macam tu. So lakonan tu kira bukan saya punya makanan lah, kan. Walaupun saya suka filem, so jadi saya berlakon tu macam okay lah. Dia kata okay, kau tak payah jadi apa kan, kau jadi diri kau je. So jadi diri kita lah. So penat lah berlakon tu. Dia memang penat. Tapi penat I lah. rasa Dia make up satu hari, you know lah, macam muka jadi gatal, jadi gatal mengetip-getip muka ni kan. Tebal. You shoot dekat Indonesia dengan dia punya panas, lepas tu dia punya asap dia. Ada macam, lepas tu I lead, so kadang-kadang pukul 4 pagi dah nak keluar, diorang semua tidur, I macam bengang lah kan. So jadi macam, tapi you oleh kerana benda tu daripada lagu tu sendiri, so dia meninggalkan kesan lah. Filem tu sampai sekarang kan orang tengok. Tapi masa filem tu keluar, I tak nak pergi tengok tau. Dia cakap, Isabella ni kena pergi wayang, pergi ni launching wayang. Cakap aku tak nak pergi lah, aku nak tengok aku berlakon macam apa je kan. Kan. So pergi juga. Lepas tu I pergi, I tak pernah tengok filem tu. Pergi tengok launching tu, lepas tu I tak pernah tengok. I tak pernah tengok kat TV ke apa, I tak pernah tengok. Tak tengok. Tak bertahun-tahun. Macam nak tengok benda takkan. Okay, kalau biasa ni untuk pelakon, macam sebenarnya jarang untuk jumpa seorang pelakon yang suka tengok diri sendiri berlakon. Tapi kalau dari segi muzik,
Datuk, do you listen to your music macam dalam masa lapang ke dia macam selepas dah habis tapi sebuah sama karya? juga macam music, macam album lepas saya record, dah keluar release, saya dengar, lepas tu dah dengar kat studio already kan. Lebih lepas tak dengar. Dia dah release je, okay dengar, okay sound okay, lepas tu tak dengar langsung. Sebab nak kena fikir pasal the next thing kan. Dengar langsung. Nak konsert okay boleh dengar, okay gini tu lirik diingat balik, itu je. Tapi bukan dengar macam nak dengar tak ada. So tapi many years lama-lama, so I dengar balik apa yang I dah rakam kan. So macam my ballads, my apa I dengar. Macam mana you macam artis baru tak, bang macam mana bang abang, you punya feeling tu, you punya feel tu dalam studio macam mana? Macam kadang saya cakap, dia satu benda yang aku tak boleh nak cakap dengan kau macam mana tu. Untuk aku masuk studio tu, aku nak satu lampu, aku dah baca lirik, so aku tahu lirik tu macam gitu, so aku punya bayangan dia macam gitu. So dia punya perasaan tu aku ceritakan macam gitu lah. So aku bukannya, aku nyanyi bukan dasarnya, bukan dia, tapi aku nyanyi setiap syair tu, dia melodi tu, dia punya words tu, dia punya express tu have to be dari dalam lah. So orang dengar tu dapat rasa kan. Tapi kalau kau bukan dari dalam, dia hit tapi kau dengar dia sebenarnya dia okey, dia popular tapi sebenarnya dia dasar je, dia tak cukup. Kalau kau dalam sini from here, so bila orang cakap tu, aku mula dengar balik album aku yang aku nyanyi kan, so, pakai headphone lah. Macam mana aku express ni so dia satu yang susah kau nak jawab. Everything is like you dah masuk tu, you look, this is you ceritakan lagu ni. So kesedihan dia ke apa ke, semua benda tu ada dia punya express. Okay, the words tu should be macam gini, kau punya bayangan tu. Dia macam berlakon kan, part sedih kau nah aku gini kan, kau berlakon. So dalam lagu melodi pun macam itu juga, dia punya perasaan. Tapi tinggalkan nyanyi tu, dia punya syair tu, words tu kau mesti pegang lah dia tu. Dia mesti dari dalam, dia mesti bayangan kau sendiri untuk jadikan dia sebuah senaka yang cukup plot lah. Because lirik kita orang bukan cerita dia, bukan plot dia kat situ je, pusing-pusing kat situ. Kita orang lirik semua ada plot. So our producer is very particular that orang kasih lirik tu, kalau dia kasih lirik tu, apa ni lirik kau ni, plot kau pusing-pusing kat situ je, tak ada pergi ke mana pun. So kita orang ni lirik semua mesti ada plot. Dia macam filem juga, dia ada plot. Okay, ni plot dia, plot ni. So I kena faham lirik tu, every sentence tu, dengar balik, okay tak aku punya express ni kat ni, aku rasa tak kena, aku kena. So you buat balik sampai you rasa okay, this is yang tepat untuk sama je. Dia bukan lagu ballad sebenarnya. Lagu fast pun susah nak ni kan, because dia banyak lagu fast ni, banyak kau macam something like rebellious, something like ni. So dia ada dia punya, macam kau berlakon ni, kau kau apa sama juga nyanyi. Sama juga nyanyi. So time kan kau nyanyi, kau marah tu, kau atau kau express tu dengan lagu tu, dia ada dia punya naik turun. So you kena have the soul, the blues. So you ain't got no blues. The soul tu kau tak boleh. Ya, betul. Tak ada. Dia tak ada soul. You kena ada dia punya soul of, dia punya basic of singing tu, that you kena ada. Kalau tak ada soul tu, you nyanyi ballad tu hit je, tapi you dengar, untuk saya dengar benda tu okay hit, tapi dia kosong lah. Dia cuma dekat dalam, dia tak ada kat dalam.
Soalan yang seterusnya is about macam apa yang kita tengah cakap ni lah, pasal soul dan seorang artis, di mana karya tu membawa artis tu, and artis membawa karya tu juga. The question is, macam mana Datuk memisahkan masa untuk jaga so many different aspects of your career kan? Dari segi macam the band, the solo, kadang-kadang ada lakonan juga, the performance. It's a lot. That must have been such a challenge. Dia kalau lakonan tu, then you tak ambil apa-apa, you can be dekat on set, you know, like berapa bulan dekat situ je. Bila album, okay, kita decide ambil album, then kita pergi to the studio untuk buat lagu, kita akan habis masa yang lama lah. Lama lah untuk kita rasa kita orang ni banyak juga habis duit on studio lah. Kita orang punya cost of recording itu quite high lah compared to orang lain. Dia kita orang very detail lah. So make sure like every song tu dia ada kesan lah. Ada orang dia punya lagu, dia bank on ballads saja. Ballads. Dia popular dengan ballads kan. So dia punya next one, dia nak keluar ballad, sama ada dia nak cari ballad yang hit. He has to be lebih hit daripada ni, tengah-tengah, atau maybe kalau dia tak hit, dia pergi bawah, dia start to decline lah. Dia start pergi. So dia oleh kerana dia tidak ada, maybe dia tidak ada reference yang besar. Kalau sekadar dia ada reference yang besar, dia dah tahu direction dia, so dia to the next one, dia kena plan, okay, next one aku tak nak cari ballads, aku kena cari what's the next colours of me. Kan. Semua orang macam itu. Semua kalau tengok pop, semua orang macam itu. Pop ke apa, it's all like that. Dia mesti the next one nak kena ballad, next one so dia kena ada problem. Dia akan jadi so macam dia nak buat concert, kalau dia tak ada album pun tak ada colour kan. So dia ada the first one tu, dia punya itulah dia punya reference yang besar, dia style dia mesti ada style lah. Dia bukan just jerit, just itu je ambil film. Dia bukan, dia mesti cari, dia mengambil masa yang lama lah untuk get your style. Because macam saya menyanyi dekat club dulu kan, so you experiment banyak benda lah. Adakah proses untuk mencari this style semua tu dia lagi senang apabila Datuk keluarkan album-album yang solo tu? Sebabkan Datuk betul-betul boleh macam keluarkan your personality. Album solo tu, solo tu dia, bila saya buat dengan MNC, so I dah cakap dengan dia, it has to be masa tu the current music masa tu adalah alternative lah. So I cakap kita keluar something like really alternative, tapi the funk and very progressive lah. So the singing style to be Magic tu sebuah album yang consider very serious album lah. Very fashionable lah. Dia punya singing style tu semua macam itu. So you tahu there's you punya reference you can, so you put everything, your soul to be like dia greater than performance you daripada, because singing dengan band tu, music dia, konsep dia macam gitu. So dengan solo dia to be lain. So your singing colours have to be diri you lah. Dengan music tu you can add what you rasa, the colours of your styling lah. Tak macam the band. Macam itu lah. Dia lain. Mungkin saya tak pernah terfikir benda ni kan, sebab kita nampak the artist tu, saya selalu nak macam tahu what is the difference dari segi making sebuah lagu atau making sebuah album dari perspektif seorang artis apabila ada band dan ada soloist. Mungkin kalau dari segi band tu, dia semua orang ada momen sendiri, tapi apabila solo, fokus dia 100% dekat suara, 100% dekat Datuk. Jadi cara nak membawa lagu tu pun lain. You need singing to the music tu yang membawa engkau, make sure the music is to right untuk jadikan kau apa yang kau nak, style ni dia sangat penting. To carry, kau jadikan kau yang dia berubah,
kau punya karakter. So dia sangat penting lah. Dia bila you music macam itu, you dah bayangkan dan you dah produce, dia dah keluar. So dia masa recording tu you dah ada banyak a lot of excitement lah. Untuk nak style kan, this is macam gitu. Untuk saya tak tahu orang lain, tapi untuk saya macam gitu. Dia seronok lah untuk dapat eksperimen. Solo tak benda direction yang baru, satu benda yang this is the right colours lah untuk nak jadikan kau punya jenis. Dia sama. Across your solo album, Datuk, ada tak mana-mana yang betul-betul Datuk rasa a stand out for you? Saya punya debut album Magic was really the stand out, good one lah. Dia punya recording was sangat baik, kita recorded dekat sini dengan satu Mak Salim engineer Thomas lah gitu nama dia kan. So dia seorang dia engineer, dia budak alternatif, saya budak Australia. So kita rakam sangat good basic lah. The basic was so good. Lepas tu dan the music was totally macam best lah kan. Yeah. So kita nak mixing, so kita have problem nak mixing because kita dah recorded good basic. So kita jalan dengan dia pergi studio in Kuala Lumpur. Kita tak jumpa a right studio untuk mix this album. So dia cakap masa dia kata kita kena pergi Melbourne lah untuk mix this album on SSL board kata. So kita pergi sana lah, mix the album kat sana. All the string semua buat kat sana. It's totally different lah. So among the album yang saya recorded seumur hidup saya, I think Magic was the great one lah. The magnum opus lah. It was the best ever recorded lah. Ever recorded, and proud of that. Dia punya sound lah. Itu yang kondak kan. So dia memang best lah. Faham. Tapi dia bukan saja album, juga ada banyak singles juga. Apa perbezaan dari segi making sebuah album dan singles? Adakah kepuasan album tu lagi lengkap? Lepas saya keluar album macam album terakhir saya Suatu Masa. Yes. So lepas tu I had macam singles like 1-2 single atau 2-3 singles lah keluar. Dia untuk nak add untuk saya nak keluar best of, so some additional of lagu-lagu single. Ada few singles yang ni best. So still exploring new thing lah. So dia still menang, for best song. Dia untuk saya masa saya dah bekerjasama dengan Adri, budak baru lah juga dalam new generation masa tu, dalam music industry. Taklah baru sangat, dia kerja dengan label. So orang yang faham saya nak Amy punya ni kena macam ni. So dia was sangat sukalah bekerja dengan saya, dan dia faham direction saya. Macam tu. That's the thing yang I ada tanya juga kat luar tadi adalah apabila pengalaman Datuk dah 44 tahun, macam mana nak fahamkan seorang semua yang Datuk pernah belajar, yang Datuk tahu ilmu Datuk, untuk ada orang yang boleh membantu ataupun faham vision Datuk? Adakah itu sesuatu yang mungkin lagi senang juga? Dia boleh faham hari ni apa aku punya direction. So the next one dia kena tanya aku lah. Faham? Dia kata aku, where are we going? Which one? What are your reference? So aku selalu nak fikir lebih bigger and bigger. Yang orang tak pernah dengar muzik ni macam ni, you have to be macam itu. Faham. Aku nak so dia faham, okay. Contoh, okay, so this is my reference.
I want to be macam gini. So dia akan faham ke mana arah next one. Dia buat lagu tu, dia dah tahu which one yang direction yang nak pergi. Which is good. Benda yang I rasa paling inspiring pasal Datuk adalah lepas 44 tahun dalam industri ni, Datuk masih nak cuba benda yang baru dan masih tak nak duduk dalam satu tempat yang selesa, masih nak explore benda baru. Tahun ni Datuk bakal nak buat konsert pertama yang solo. Itu adalah next step besar juga tu, Datuk. Ya, solo ni dah banyak juga orang tanya saya nak buat solo. Selalu saya tak begitu interested sangat nak buat solo kerana saya untuk saya macam belum sampai lagi. And then selalunya search ada konsert di Sendet. So jadi saya selalu dulukan dorang dululah. Hari ni so saya rasa dah masanya saya buat solo album ni, solo konsert ni, dan sampai ke statement atau benchmark yang aku nakkan lah. Apa turning point kali ni? Turning point dia tak tahu lah. Kalau aku tiba-tiba bila orang tanya so macam isteri saya tanya, wife saya tanya, yang you tak nak ke buat band solo? You tak nak buat konsert solo? Saya diam je. Selalu saya diam je. Tak jawab apa-apa kan. Tak mula dulu. Kenapa you tak berani ke? Tu. Dia begitulah dia punya perjalanan. Okay, masa dia hari ni. Kalau dengan saya tu konsert tu biasa, tapi bila solo dia lain. Dia rasa debaran dia macam okay, this is my debut and this is my selepas sekian lama dia yang pertama kali. So you cuma harapkan my dream ni reality lah. Dia of course aku nak buat konsert yang macam orang tak expect. Buat solo tak expect dia macam gitu dia fikir, macam gini dia fikir. Orang rasa macam macam gitu dia fikir. Dia nak konsert macam suka je, bukan. Dia kena buat a benchmark lah. Yang I tak boleh brain adalah yang Datuk boleh rasa debaran lepas Datuk dah perform berapa banyak kali dekat atas pentas yang sangat besar. Kalau saya seorang penyanyi, saya dah 44 tahun. Tapi kalau saya tidak ada stage fright, it's time for me to retire. Ya ke? Setiap kali ada stage fright? Ya, stage fright. Stage fright tu memang ada. Especially big concert. Kerana saya kalau keluar menyanyi, saya overcome saya punya stage fright dalam lagu ketiga tu. You dapat. So untuk saya, untuk overcome stage fright tu, that's the thrill lah. Adrenaline datang di situ. Ya, dia thrill lah tu. You semakin nak sampai seminggu je rasa macam you shaky, you moody kan. You just diam, you tak nak banyak cakap. So you tunggu hari the day sampai tu, the sound check tu. Sound check tu dia sebenarnya sound check tu memang you dah rasa dia sebenarnya kalau boleh you tak nak pergi sound check. Ya. You nak relax kan. So dia punya nak sampai tu on the day tu, you nak keluar tu dia dah, I punya experience nak keluar tu, my body I dah jadi macam lutut I semua jadi macam lembik dan gigil. Just macam tak ada flat, like macam keluar you lying flat, you macam nak keluar you. And you dah dengar kat luar vroom tu kan. So you keluar tu, you know orang akan ni, tapi you control you punya stage fright tu, you punya gemuruh tu. You start command, you
Faham voice tak command. Dia keluar tu jenis stage fright, you masih lagi tak keluar, you tak macam tak terarah, you macam you cari angle, mana positioning you gini kan. So dia mengambil masa. That's thrill lah. Agaknya boleh tak kita nak tanya berapa banyak lagu yang Datuk bakal nak perform ni? Lebih kurang berapa? 20. Boleh nak saya? 23, 25 kan. 23, 25. And dia semua lagu-lagu Datuk yang I rasa akan jadi sebenarnya something yang sangat personal, macam penggambaran hidup Datuk. This is magic adalah my journey lah. Aku punya pelayaran lah. Dia mengisahkan aku, the starting point aku tu. Dia akan mengisahkan dalam the whole concert tu lah. So of course Jim ada termasuk sikit macam search punya lagu sikit kan. Dia punya journey lah. Okay, akan ada banyak surprise lagi lah. Macam kan. Selain daripada lagu, tapi how people go dalam konsert tu, what people rasakan. Kan dia balik dengan dia balikkan shit aku ni shit lah ya. You lah dia tak fikir konsert dia macam gini. Yang kau tak pernah kau dah pergi konsert tapi kau tak nak terbayang macam gitu dia ni fikir. Aku tu macam gitu. Bunyi dia tu menggila lah. Dia memang gila lah. Macam tu. Tak terfikir Cik dia boleh beritahu. Padahal gila dia tu Cik padahal dia lama punya kau tak kena bayang. So that's my dream lah. Itu apa yang membezakan seorang artis. Sebab Datuk bukan saja bertanggungjawab atas lagu dan nyanyian, tapi bertanggungjawab atas the whole experience dari saat yang orang masuk. Dia orang kena tahu lah. Saya punya the artist itself nak lagu is lagu, tapi the whole production ni tu, the outlook had to be right lah. How masuk orang, kalau kau nak buat apa lepas ni, yang kau nak macam kau nak buat okay, dia dah buat benchmark ni, kita nak buat apa, dia kena. So I always fikir, I hope I dapat materialize tu lah. That dream yang it's like Crazy Diamond lah gitu. Macam tu. Wow. The magic. Macam mana persiapan? Persiapan okey, kita masih lagi dalam, walaupun kita dah 40 hari, tapi kita belum start lagi rehearsal. Baru dengar lagu, menghafal sikit some of the lyrics, this and that. So untuk anda semua kat rumah, it's gonna happen on the 26 April 2025, Amy Search Magic first solo concert dekat Axiata. So you guys jangan miss, because benchmark tu lepas dah set dekat sini makin naik dengan 44 tahun of experience. I tak boleh imagine dia punya benchmark sekarang dah nak letak dekat mana lagi, dekat atas lagi. Dia bukan meletak dia kena lah. Dia kena have to lah. You kena, apparently is diri kau, dia macam saya cakap tadi lah, dia dalam seni ni, dalam ni hasil kerja kau, dia kena ada yang lain daripada lain lah. You want to be different, you have to be, you have to set your mind, you want to be different, you have to set, this is what you are for. Untuk 44 tahun, this is what I am. Selagi kau happy, to make people happy, that's very important. Menjadi seorang anak seni ni, selagi kau berada dalam industri ni, kau tak pernah berhenti untuk mencari peminat-peminat baru. Dan itu adalah satu pelajaran sebenarnya yang saya rasa ramai artis luar sana kena belajar. Be humble dengan kau punya fans, kan? Kan, that very important. Kerana macam kau nak jadi penyanyi, aku nak, Allah kasih aku nak peminat ini, kasih kau peminat, then what? Kau dah popular, kau dengan peminat, kata kau macam tak nak longot ini. No. You make them happy, dia happy listen to your song, but
sometimes dia jumpa you in person, dia cakap, Mr. macam boleh ambil gambar? You know, you spend like 5 second, 10 second to take picture with him, or siapa-siapa your fan, make him happy, you know. Have to. I'm so excited untuk konsert Datuk yang akan datang. Sebelum kita habiskan episod kita hari ni, kita ada a very short rapid fire segment, Datuk. Datuk, are you ready? Favorite movie, Datuk? Favorite movie? Ni soalan-soalan pendek dan laju. Okay, favorite movie saya Shawshank Redemption lah. Oh, deep ni movie tu, Datuk. That one my favourite lah. Oh, that's a good movie. Okay, soalan seterusnya. Time masa lapang yang Datuk ada, apa hobi favourite Datuk? Saya suka masak asam pedas. Memasak? Macam dia suka lah benda tu. Calming, relaxing. Okay, we got 2 more questions, Datuk. The next one is, kalau kita cakap pasal fashion, mesti Datuk ada banyak collection of fashion. Collection mana yang terbesar yang Datuk ada? Sama ada kasut, sama ada baju, sama ada accessories. So macam fashion, I punya fashion ni, dia tidak satu benda je. Japanese lah. Macam especially Yohji Yamamoto, you know. I suka John Paul Gaultier, other kind of yang lain. I mean unique. Me lah. I macam itu lah. Fashion yang unik. Okay, kita ada one last final question untuk Datuk. Ni Amy ada prep kat luar. Teka-teki favourite Datuk. Apa? Teka-teki favourite Datuk. Teka-teki dah lama tak main teka-teki. I dah siapkan teka-teki juga for you, Datuk. Okay. Apa hadiah paling valuable yang kita boleh bagi kepada seorang rockers? Itu teka-teki je. Ya, itu teka-teki. Tapi dia ada jawapan. Itulah part teka tu. Saya jawab lah. Untuk rockers. Apa? Hadiah untuk seorang rockers. Kasut lah. Itu macam straightforward sangat, Datuk. Jawapan dia, stage presence. Apa? Stage presence. Okay. Macam kurang kelakar kan Datin sebenarnya. Stage present. Hadiah lah sebab dia present. Stage present. Okay, saya berjaya buat Datuk gelak. Stage present. Faham. Saya macam tak tahulah macam mana nak move on dengan yang tu. Ya. Nak satu lagi? Kita ada stok. Boleh. Okay. Rumah apa yang paling sesuai untuk musicians jamming? Rumah apa? Jawapannya ialah A flat. A flat. A flat. Rumah A flat Ya. Sebab dia flat ada tapi juga, dia A flat. Okay, tak apa. Macam hampa yang tu. Okay, tak apa. Sebelum kita habiskan episod kita untuk minggu ni, Datuk, kalau Datuk ada apa-apa nak pesan kepada peminat Datuk. Okay, to all saya punya peminat di sana. Jangan lupa 26 April ni di Axiata. Konsert pertama saya yang tak pernah buat konsert. This is my first time ever buat konsert ni. Amy Magic. Sebuah pelayaran saya. So, korang book the ticket now. Okay, you can buy untuk belikan tiket untuk you punya father or your mother yang minat kat I dulu kan. Hadiah untuk hari raya kan. So, datang and enjoy the show, okay? Terima kasih sekali lagi daripada pihak Studio Sembang ke Datuk dan Datin juga sebab sudi menemani dan meluangkan masa untuk kita malam ni. Untuk anda semua kat luar sana, kami akan berjumpa dekat Amy Search Magic Axiata Arena. Don't miss the date, okay? I'll be there, so you better be there too. Bye guys, itu je episode kita minggu ni. Thank you so much, Datuk. Bye.